Hari pertama dan kedua, kita dapat tengok yang anda semua cuba untuk kenal sama sendiri. Dan juga cuba nak cari chemistry. Hari ini, kita nak tengok sejauh mana anda semua berani untuk jujur. Jujur tentang diri anda sendiri. Dan yang paling penting, jujur tentang perasaan sebenar anda. Jadi, selamat datang ke game hari ini, Truth or Lies. Baik, di tangan saya ini ada satu kotak yang berisi soalan. Cara game ni mudah saja. Setiap seorang daripada anda akan cabut satu soalan. Dapat soalan tu, bacakan. Dan apabila soalan dibacakan, anda punya pilihan. Pertama, untuk jawab dengan jujur ataupun dua, untuk menipu sebab nak sembunyikan sesuatu. Faham? Clear? Sini sangat tu. Okey. Kalau semua clear, macam itu saya start dengan yang nampak macam paling serasi lah. Saya start sebelah sana dulu, boleh tak? Let's go! Let's go! Saya start dengan awak dulu, Isan. Okey. Silakan. Baik, baik. Tutup hati. Baca doa, baca doa. Saya baca Baca jom. Jangan buka lagi Boleh buka? Boleh buka. Boleh buka sekarang. Boleh buka. Saya buka sekarang. Kau baca kita orang dengar juga. Baca kuat sikit. Tak dengar lah. Bacalah. Baca. Sebelum pula excited. Kau dah tahu dulu. Sabar dulu. Kenapa ni? Aduh, soalan dia berat ni. Kuat sikit tak dengar. Berat gila. Soalan dia, apa perkara paling tak pernah buat dengan pasangan? Tak pernah pakai baju tak je. Okey, jawapan yang saya bagi tadi jujur tapi tak komplit. Maksudnya apa yang saya cakap tadi tu memang benda yang berlaku pun, tapi tak komplit lah, tak habis, saya cerita tak habis. Okeylah, jawab jujur lah. Memang tak ada. Rasanya yang paling tak pernah buat pun hantar dia lambat balik rumah. Walaupun dah janji dengan dia punya parents untuk hantar before pukul 7, tapi saya hantar dia pukul 10, 11 macam tu sebab kita orang naik genting. Betul. Naik genting and balik tu lewatlah sebab jam apa semua kan. So, saya rasa tu paling dark yang pernah saya buat. Okay, dia ada satu bahagian yang saya rasa lebih dark lah compare to hantar dia lewat malam. Waktu tu saya sampai dekat depan rumah dia untuk hantar dia, tapi waktu tu dia sakit badan, jadi dia minta tolong saya urut dia. Keadaan macam dalam kita orang berdua je kan dekat kawasan perumahan kan. Jadi saya buka pintu. Saya keluar dan saya urut dia daripada luar macam tu. Lepas tu dia macam apa ni, tak rasa benda tu betul-betul lega lah. Jadi saya pun macam tolong dia. Waktu tu dia cakap, dia macam panik tau. Dia cakap, tak payahlah duduk luar, nanti orang fikir kita buat apa pula kan. Dia suruh duduk dalam. Lepas tu saya urut dekat atas baju. Tapi waktu tu saya terpaksa untuk selit sikit dan urut dia dekat bahagian dalam. Tapi still ada lapik sebab dia pakai outer and ada inner dekat dalam. Saya rasa Esa pun tak cakap benda betul pun. Macam untuk cover yang dia tu innocent, that's it. Itu je kot. Rasanya ramai je tak cakap jujur. Cuma mungkin dia orang tambah untuk sedapkan cerita. Saya rasa Rara akan faham lah. Nampak dia seorang perempuan yang macam boleh memahami lah. Ada apa-apa korang semua nak cakap kat dia ke? Nak tengok yang sebelah tu pula. Oh ya. Okeylah. Okey, kita tengok reaction yang sebelah. Let's go. Kentam dia. Kenapa ya? Ya. Match dari day one ni. Ya Allah, tolong jangan jawab soalan cepat mas, ya Allah. Boleh? Kertas yang terakhir. Kertas yang tak ada. Apa ni? Kenapa? Siapa yang buat soalan ni? Soalan dia, kalau diminta untuk pilih satu katil dengan orang untuk tidur bersama atas katil tanpa buat apa-apa, siapa yang anda nak pilih? Okay. Sebenarnya saya teringin nak tidur dengan mak ayah saya. Yalah, mak ayah boleh? 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 Dalam sini. Jujur ke? Jujur lah. Pilih seorang. Perempuan boleh? Kira macam suka je. Tak ada. Tak. Lelaki.
Size is the fun size. Satu orang. Satu orang. Tapi kalau awak nak buat tak apa. Okey. Baca soalan betul. Saya tak tahulah sebenarnya whoever I trust. Sebab semua macam abang saya sebenarnya. Nak cakap je lah, jujur. Saya pilih Ehsan kot. Saya rasa dia trust dengan saya, which is saya happy. Maksudnya dia yakin walaupun duduk satu katil, saya takkan apa-apakan dia. Sebab sayang tu bukan untuk seronok je. Tapi untuk serius sampai ke kahwin. Sebenarnya jawapan tu jujur. Okey lah, okey. Apa? Next. Umar, my friend. Let's go. Let's go. Sekejap. Ambil secara random. Kita ambil mana-mana je. Okey. Kita tengok apa dia. Pernah tak jatuh hati dengan seorang hanya lepas 1 hari kenal? Alamak. Kita bahaya. Pernah. Tadi ke? Bila? Tak bukan. Okay, nak cerita? Nak story ke? Yes. Okay. Let's go. Sejujurnya lah, jawapan tu betul. Tapi ada macam unsur-unsur tokok tambah sini sana lah. Menipu ni, kalau nak menipu betul-betul ni, kena tambah unsur-unsur kebenaran dalam tu. Baru nak tipu nampak real. Masa tu, saya Ingat pergi... Ingat ke tak? Apa dia? A-O. Tak, sabarlah. Okay. Ada semasa tu, I ada flight transition pergi from airport lah. Daripada time tu study kat UK lagi. So transition airport daripada pergi ke Heathrow. From Heathrow to UK lah. Heathrow to Amsterdam. Ada nak beli barang tapi time tu tak cukup duit. Dia kata tu. So and then ada seorang perempuan ni, she is Brazilian Dutch, I think, if not mistaken. Okay. Dia Brazilian Dutch and memang dia orang kita macam dia tolong bayarkan lah. Which I nak offer nak bayar balik tapi dia cakap tak apa. Tu. Tapi after that macam dia duduk and kita borak sama lah. And then we borak selama macam you know around 5-6 hours nak tunggu flight tu kan. Tak sabar, look, kena relationship is built over time. Bukannya tiba-tiba macam pandang dia suka kan. Tak tahu tiba orang tak serasi yang kita macam mana kan. Betul. Asal awak pandang dia? Tak, nak beritahu dah cakap dengan dia lah. Nak cakap dengan dia pasal benda ni. Nak cakap dengan dia, nak explain kat dia. So, masa tu kita orang borak tapi kita punya connection was very strong. Kita macam just instantly click tau. Kita borak macam-macam, kita a lot of things kita interested in. Tapi sejujurnya lah, I tak dapat jumpa lagi. That was the first and last time I jumpa dia. Tipu tu jumpa kat mana dengan dia punya timing. Tapi yang jumpa borak dengan orang tu nama orang tu juga. Sebab tak nak beritahu nama orang tak. And actually tahu je nama last name je saja. Tak tahu kan. Tahu je nama last name. Tapi memang tak jumpa lah orang tu. Memang tak jumpa sebab orang tu duduk luar negara kan. Takkan nak jumpa lagi. Dengar itu. Max, tak sabar mau bercakap ya? Okay. Tak sabar mau bercakap. Gila ni kamu pula ini. Takut lah. Ya. Oh takut pula. Tak tengok. Bila ni banyak melekat. Next saja tu. Ada dua ke ni? Yang itu, yes. Kita selama hidup ni berapa ex yang Pilihan. anda ada? Untuk pengetahuan kamu, saya tak pernah ada ex lelaki, tapi perempuan pernah. Tak expect langsung time dia bagi tahu yang dia suka perempuan. That part was like, wow. Lepas tahu benda tu, I'm still interested. Memang kita lama lagi kat sini. Ni baru hari ketiga. So still ada masa lagi. I still nak dapat a one-on-one session, nak dapat kenal dia betul-betul. Sebab kalau nak ikutkan memang obviously lah. Macam some people, setengah orang akan anggap benda macam dia ada experience dengan perempuan, dengan experience lelaki. Benda macam turn off. Man. Bisexual girls are very attractive. I'm saying. Ada orang akan agree dengan saya dekat dalam audience ni. Tapi pass is pass lah. Pass is pass. Sebab saya dah normal dah. Nak yakinkan dorang tu, saya tak bagi 100% untuk yakinkan dorang lah. Dia kena kenal saya dulu lebih mendalam. Kita kan ada 7 hari lagi, 3 hari dah. Jadi dalam 7 hari ni saya akan gunakan peluang ni untuk tunjukkan kepada dorang yang saya ni dah berubah, dah tak macam dulu. Gitu. Tapi sometimes kalau nampak yang perempuan macam kenal dengan saya kan, perasaan tu keluar balik. Tapi sekarang saya bisek lah. Kadang lelaki okey,
Kadang perempuan okey macam tu lah. Max dia tak tunjuk pun macam dia suka perempuan. So tak nampak benda tu. So bila dia reveal yang dia pernah in relationship dengan perempuan, I was like, maybe dorang terkejut tapi saya rasa dorang baik juga. Dorang tak judge saya macam tu. Dorang boleh terima je kita punya buruk apa ke. Yang penting dorang tahu dah kita ni macam mana. Begitu juga dengan saya tak judge dorang. Apa baik buruk dorang ke tak judge. Sebab kita ni manusia, masing-masing berkesilapan. Saya orang yang jenis yang kalau pasal tu I macam oh no, please no. I ada tanggapan buruk. I like macam I takkan biasa orang okay I setuju dengan you punya opinion. I hormat you punya keputusan tapi I menentang. Okay. Thank you, Max. Alright. Orang seterusnya. Dudu. Skip Q ni. Ini skip Q Saya host. Tak apa, ikut betul lah part sini. Saya punya rule. Nama pun terus online. You have to show. soalan yang saya dapat, pernah tak ada orang kedua walaupun pada masa sama ada hubungan dengan orang lain? Wow. Okay. Interesting, tapi tak pernah. Saya rasa dia memang jujur explain tu. And dia macam ada nuisance sikit. Tak tahu. Tapi mungkin tipu juga. Tapi saya tengok daripada muka, gelabah dia, lalut dia orang, nampak betul lah. Tapi I don't know if they acting. Jawapan yang jujur. Sebab saya tak pernah betul-betul in relationship sampai saya umur 22 tahun. Tipu. Serius. Ni macam tipu ni. Tak, serius. Crush, macam ada, apa tu? Talking stage macam tu je. Macam crush. Tak pernah ada minta crush pun tak ada? Crush ada. Crush macam tengok dari jauh macam tu je. Tak ada nak sebab I jenis yang tengok sekeliling I semua relationship kawan-kawan I. So macam bosan lah korang? Bosan. Apa yang bosan? Dah tak pernah. Dating, kalau dating masa time asrama duk belajar sama tu ada lelaki Melayu lah. Wow. Dia memang suka lelaki Melayu lah. Taste dia. Lelaki Melayu lah. Kau jaga batas. Masih virgin? Oh, masih. Masih. Confirm Confirm 100%. Bila dia cakap virgin tu semua, Pak, perempuan ni benda ni macam ni sensitif tau. Ya, Rul. Oh, ini yang nak tahu, Tak ada sikit. Dia yang gelap pasal ni. Habis kau tadi. Tak ada sikit Dia tak ada gerak dah. Host tak ada gerak dari situ dah. Pernah tak bersama dengan seseorang itu tapi cuma untuk mengisi kekosongan dan kesunyian? Soalan ni kan, Soalan tu bagus. Semua soalan yang dapat soalan yang macam tak baik sangat. soalan bau semua. I nak soalannya ni. Okey lah. Sejujurnya pernah. Oh. Pernah. Amin just be jujur, pernah. Sejujurnya, lies. Sebab saya nak tengok perangai seorang-seorang. Because of saya rasa kalau ikut dua hari lepas, saya dapat berborak pun memang tak ada berborak. And then macam tadi tu boleh nampak semua beria-ia bercerita. So baguslah. Okay, so far saya punya partner yang saya bersama dulu saya tak pernah lagi lah. Sebab kebanyakannya semua ustazah. Oh, okay, dengar dulu. Ustazah tu which mean dia punya parents dia tu sangat strict. Yes. Strict. Lepas tu kebanyakan yang sebenarnya saya pernah mengenali pun pakai tudung kan. Tapi ada je yang tak pakai tudung, ada je. Yang model pun ada je. Ami yang pernah bersama as a partner. Okey. Aku tahu dia laju je korang. Tu jaga sikit. Ya, sebab apa? Saya to be honest, saya terbuka dengan mana-mana bangsa. Sebab dia virgin ke? No. Okay. Don't get me wrong. Don't get me wrong. No. Okay. To be honest macam saya sejujurnya saya tak kisah apa bangsa sebenarnya. Okay. And then kalau sekiranya saya dapat bangsa lain pun saya okey je. Because my mum pun okey je. My mum memang pernah cakap, dia kata if you want to marry with someone who non-Malay ke atau Malay ke, kalau Malay lagi better lah. Because easy to. Kalau non-Malay pun okey je. Ya. Rul. Oh, ada penama lagi. Sekarang saya faham kenapa semalam awak dapat vote tertinggi. Dapat vote begitu. Dari situ saya boleh nampak siapa yang sesuai dengan saya. Cara dia jawab tu ada yang make sense and
cara dia treat perempuan pun I rasa ciri-ciri lelaki bertanggungjawab and tahu apa yang dia nak. Okey, sejujurnya saya nampak tadi yang respon paling cepat tadi Rara dengan Max. So saya nampak ada orang macam, betul ke hero macam ni? Muka. Yes, mean time. Risau tau. Aida tutup mata. 2 soalan terakhir. Boleh saya minta Min dan Aiden ambil tu. Ambil terus. Mana soalan pilihan? Awak jangan buka dulu. Terlanggar jari ke? Belum masa awak lagi. When you're ready. When you're ready. When you're ready. When you're ready. I'm not ready. Okay. Mampus. Go Min. It's more fun. Alright, okay. Soalan dia berbunyi. Soalan yang I dapat is antara ciuman, pelukan and sentuhan, mana yang buat anda lemah? Soalan sangat pedas. For me ada benda yang saya boleh share, ada benda yang saya tak boleh share. So for my partner mungkin dia ada special sikitlah untuk dia yang tahu. I seorang yang suka physical touch. Okay. Itu love language dia. Okay. Yeah. Physical touch. Itu love language dia. Okay. So Okay. antara ciuman, pelukan, sentuhan, tiga-tiga I suka. Kena pilih satu. Satu je. Satu Mana pilih. yang buat I lemah? Alah, girls. I lemah kat bahagian leher. Sini saya pegang leher. Ya, tak boleh sebab macam kalau lelaki touch, like pegang ke apa ke, like benda tu buat I melt sikit lah. Macam tu. I suka physical touch kan, so yeah. Satu kontestan ni suka disentuh di bahagian leher kan. I think that thing untuk generasi sekarang benda tu dah jadi normal. So maksudnya bila berjumpa dengan ramai orang ke, pernah buat something ke, for me sebab diorang masih remaja ataupun diorang tengah membesar, lumrahlah orang tu nak explore ataupun orang tu nak try something. I mean like bila diorang dah dapat diorang apa yang diorang rasa, diorang nak tu, diorang akan stop juga one day. Tak adalah macam all the way sampai diorang tua ataupun dah ada family diorang akan stay macam tu. Mini ceritakan tentang yang dia dah pernah cium dengan seseorang. Saya nampak macam okay, maybe this person can be considering lah. Bukan nak cakap airline tu tak. So now saya dah nampak ada 2 pilihan baru lah. For the first day, I nampak Min. I boleh tahu, dia boleh nampak dah dia punya perwatakan dia sebenarnya. Orang lain tak tahu, orang lain semua nak pura-pura nak jadi innocent apa semua. Adalah setengah orang ni nak nampak innocent, nampak macam dia orang tak pernah macam, oh saya tak pernah buat yang tu. Tapi let's be honest, kita semua ni manusia. Let's go Aiden. Dah habis rapat belum? Okey. Okey. Soalan terakhir, silakan Aiden. Soalan terakhir Ya. Apa bahagian paling menggoda orang di sebelah anda? Sebelah mana? Sebelah sini ke sebelah sana? Sebelah mana? Dua-dua boleh. Dua-dua. Part mana yang menggoda? Mata lah, mata, hidung, bibir. Saya pilih mata. Mata siapa? Taklah, dia kan dia cakap orang sebelah, dia tak suruh pilih orang mana. Okey. Cuba pilih. Selamat sangatlah. Okey. Sebelum tu, kenapa mata? Sebab dari mata dia akan turun ke hati. Okey. Sebab mata memang saya suka tengok mata orang. Sebab dari mata kita boleh tahu dia menipu atau tak. Sebab tak semua orang boleh hide apa yang diorang feeling daripada mata. Saya suka tengok mata dengan saya suka tengok leher. Leher. Okey. Leher. Tahu dah leher. Bahaya. Yang sebelah Max, kita tahu dah kan leher siapa? Kita tahu dah sebelah tu. tak, kita tahu Min ke Max? siapa yang suka cium leher kan. Astagfirullahalazim. Satu, tengok. Observe dulu. Dua-dua pun okey. Kena pilih ke? Pilih satu. Kalau kena ada pilihan satu saja, mana yang kau pilih? Aduh, sampai ke sini dah kau. Pilih duduk. Saya nak tutup aurat leher saya. Nak tutup aurat. Saya pilih Min lah. Min. Leher Min. Adakah sebab Min suka dicium leher? Physical touch lah. Ya, that's one yes, saya tipu. Yang untuk leher tu saya saja nak kacau Min dengan Max sebab Min cakap dia sensitif dekat leher kan. Saya macam bolehlah kot try to spice things up. That's why yang diorang semua macam benda nak tanya tu. So, tak ada apa yang serius sangat pun, just main-main je. Baiklah. Tak apa. Ni baru bawah hari ketiga guys. Bawah hari ketiga banyak lagi nak korek, banyak lagi rahsia yang tersimpan.
yang romantik, yang manis, yang gelap untuk kita nak tahu lagi dalam masa 7 hari ni. Betul? Banyak lagi masa. So boleh simpan dulu sebab game untuk hari ni, hari ketiga ni saya dah nampak semua orang macam mungkin hari pertama dengan kedua tu macam semua play safe, nak nampak baik. Oh, saya lah lelaki yang paling romantik, macho, wanita yang paling jelita dan gorgeous. Tapi masuk hari ketiga ni dan masa game Truth or Lies ni saya dah nampak colour tu dah keluar sikit. So saya interested lah untuk apa yang akan berlaku in the future. Jangan tukar apa yang awak semua buat sekarang ni. Teruskan dan kekalkan kejujuran itu. Sebab itu yang kami di 10 Hari Cinta ingin tahu dan ingin tunjukkan yang bahawa cinta itu bukannya satu spektrum sahaja. Banyak spektrum. Dan banyak makna dan banyak sudut dia sendiri. Okey? Janji? Janji. Let's go! Kita janji apa? Janji kena jujur. I will still stick to my pilihan until the end. Setia walaupun tak dapat. Maybe mungkin jodoh saya dengan orang lain. Okey. Macam malu sangat. Jangan nangis juga. Jangan nangis. Hey. Sakit. Okey. I tak sangka you tulis juga benda tu. So macam. Alright, okay. Jadi rasa I punya strike mana satu?